Okey, aku nak bagi korang satu analogi. Okey, kita semua berada dalam satu bot. Bukan kapal mewah bukan kapal layar. Bot kayu macam biasalah. Okey, enjin pun bunyi macam mesin rumput. Tapi bot ni penting pasal semua orang atas bot tu bergantung hidup. Okey, sekarang laut tengah bergelora. Ombak besar, angin kuat, air masuk sikit-sikit. Normal lah tu, kan? Laut mana yang tak bergelora, betul tak? Tapi masalahnya bukan laut. Laut tu tak tahu kita ni apa. Kalau dia nak mengamuk, bila-bila je ikut dia. Betul tak? Ikut dan dia je. Masalahnya sekarang ni, kru-kru dalam bot ni mula bergaduh. Yang depan bot jerit, kan? Oi, air masuk daripada sebelah kanan. Kan? Yang belakang bot cakap, tak, sebelah kiri lah. Kanan apanya, kau ni buta ke? Yang tengah langsung tak ada bunyi. Seorang lagi bangun, bukan ambil baldi, tapi ambil mikrofon. Dia bercakap je kerja dia. Ini semua salah kapten lama. Kapten lama lah yang menyebabkan kapal ni jadi macam ni, bla 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 bla. Gaya macam nak jadi ketua, tapi pandai komplain je, kerja tak ada. Padahal air dah makin naik ni, tapi cakap tak berhenti lagi ni. Lepas tu ada lagi beberapa orang yang tiba-tiba bangun dan cakap, aku rasa aku tak sesuai dalam bot ni. Lepas tu dia terjun. Terjun tau. Bukan turun elok-elok macam orang nak masuk kolam air panas. Tak, terjun. Memang tak ada niat langsung nak tolong dah tu. Penumpang kat atas bot pula, diorang pun pelik lah, kenapa dia terjun? Betul tak? Sementara tu air dah makin banyak, makin tinggi. Baldi pun sebenarnya banyak, tapi tak ada seorang pun nak pegang baldi. Sekarang ni dah tak ada masa nak tanya seorang-seorang dah, siapa yang pandai berenang, siapa yang tak pandai berenang. Kan air dah makin tinggi, bot dah nak karam dah. Tapi kru-kru dalam bot tu sangatlah pelik. Bila dengar perkataan, oh bocor, kan, diorang gaduh. Bukan gaduh bincang nak buat apa, tapi gaduh pasal siapa yang paling awal nampak bocor. Aku nampak dulu lah. Kau menganga je daripada tadi, kan? Air dah paras lutut dah ni. Kau bising lagi nak menyalahkan orang sana sini, siapa nampak dulu, siapa tak nampak dulu. Penumpang ni siapa? Penumpang ni rakyat lah. Makcik yang pegang anak, abang yang kendong beras, budak-budak yang tak tahu berenang, pakcik-pakcik yang tengah scroll TikTok tak tahu apa jadi. Diorang tak peduli. Diorang cuma tanya satu benda je, bot ni sampai ke tidak kat darat? Masalah besar sekarang ni, anak kapal semua sibuk salahkan satu sama lain. Sampai lubang pun lupa nak tutup, air pun lupa nak buang. Padahal lubang tu tak besar mana pun, tapi sebab semua sibuk bercakap, lubang tu jadi makin besar. Penumpang atas bot pula bukannya tak perasan. Diorang perasan je air naik, lubang, diorang pun nampak. Tapi diorang tahu anak kapal tengah gaduh. Kecuali pakcik yang scroll TikTok tadi lah, kan, diorang mampu tengok je. Diorang senyap, diorang tak cakap apa-apa dah. Kenapa? Itu tandanya mereka tak yakin. Dan yang paling tragik sekali, musuh kita tak perlu buat apa-apa pun. Diorang duduk jauh-jauh atas bot lain, kan. Kapten diorang cakap, biarlah, sekejap lagi tenggelam lah tu, kan. Nasib baik kita tak macam tu, kan. Betul tak? Betul tak? Anak-anak kapal pun semua jawab paksa, betul kapten. Pasal telur diorang dah kena ikat. Siapa tak jawab, kapten sentap je tali tu, pam, terabur telur. Okey, sekarang ni aku cakap jujur lah. Kalau betul kita ni satu bot atas nama Islam dan Melayu, kenapa nak pegang baldi pun nak kena bergaduh? Kenapa yang jaga steering bot asyik toleh ke belakang je? Yang pegang steering tu tengok depan lah, kan. Takut terlanggar benda kat depan tu. Aku faham lah, dekat dalam satu bot tu memang ada perbezaan antara kru-kru kapal tu. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang pakar enjin, ada yang otak bergeliga, ada yang pandai baca arah angin. Semua ada kerja-kerja tertentu. Tapi kalau semua nak jadi kapten, bot tu tak ke mana. Takkan ada siapa nak pegang baldi cedok air dekat bot tu nanti. Sekarang penumpang dah mula berbisik. Kalau aku tahu, aku takkan ikut bot ni. Ingat bot yang tu je tak boleh pakai. Sekalinya bot ni pun sama juga. So kalau dah ayat macam tu dah keluar, penumpang pun dah tak kisah dah. Karam pun karam lah, kan. Tak sampai darat lagi dah macam ni, nanti kat darat lagi macam mana lagi nanti? Betul tak? Elok mati kat sini daripada hidup terseksa kat darat nanti. Lupa bot musuh tadi kan ada, kan. Yang tak kuat mental tu pindahlah ke bot tu. Terpaksa, bukan nak sangat pun, kan. Itu pilihan terakhir lah, cincai lah, kan. Aku bukan nak bot ni tenggelam,
Kalau aku nak tenggelamkan, aku takkan membebel lah panjang-panjang macam ni. Elok aku serang war dekat COC ataupun push rank Mobile Legends lagi bagus lah. Aku masih berharap ada yang cepat-cepat dapat tutup lubang dan pegang baldi, buang air. Ada yang simpan ego dalam poket. Ada yang cakap, okey, apa-apa kita fikir penumpang dulu. Settlekan cepat. Cuma satu je perbezaan dengan kita kat sini. Bot ni bukan milik kapten, bukan milik anak kapal. Bot ni milik penumpang. Kalau bot ni tenggelam, yang pandai berenang mungkin selamat. Yang curi pelampung penumpang lain pun mungkin akan selamat. Yang perut buncit pasal makan rasuah pun mungkin boleh selamat. Tapi yang lemah, yang kecil, janda yang baru lepas kena cerai bawa anak-anak masuk bot, itu yang kita kena fikir. Jadi aku ulang sekali lagi, kurangkan bercakap, banyakkan mencedok air, kurangkan drama, banyakkan kerja, dan jangan terjun. Cubalah bertahan sama-sama. Sebab rakyat ni tak minta bot yang cantik. Rakyat tak minta pun kapten yang masuk bakul angkat sendiri dan mengharap pujian orang dalam bot tu. Diorang semua nak sampai ke darat, itu saja. Dan kalau bot ni gagal sampai darat, apa nasib waris penumpang-penumpang yang tunggu mereka dekat darat nanti? Lagi-lagi bila bot musuh kau sampai dulu daripada kau. Sedangkan kau dengan anak-anak kapal bot karam tadi tengah bergelut dekat tengah samudera untuk sampai ke daratan. Entah sampai entah tidak, kita pun tak tahu. Hey, stop scrolling. Unify tengah buat benda paling gila untuk tahun 2025. Pasang internet, dia bagi kau TV. Kau pasang internet, dia bagi kau iPad. Kau pasang internet, dia bagi kau bill free sampai 6 bulan. 100 MBS RM89, 300 MBS RM129, 500 MBS RM149. Kontrak 2 tahun free bill 3 bulan, kontrak 3 tahun free bill 6 bulan. 100 MBS dapat TV Sharp Android 43 inci percuma. 500 MBS dapat TV Sharp Google 55 inci atau iPad percuma. Pendaftaran percuma, modem router percuma, pemasangan percuma. Kau nak apa lagi? Internet 24 jam laju macam roket. Tapi port terhad. Kau lambat, menangis tengok jiran tonton Netflix dekat TV free dia. Klik link ni sekarang sebelum aku ambil TV kau. Baik korang tekan link. Penat aku bercakap sampai berubah muka dengan suara aku.